Sulaiman, Laboratory I232007-2. Saya akan menjelaskan bahagian pengenalan kajian literatur. Kajian literatur merujuk kepada proses menghimpun, menilai dan mentafsir sumber-sumber ilmiah yang berkaitan secara langsung dengan topik penyelidikan. Kajian literatur melibatkan aktiviti membuat rujukan secara kritikal dan juga sistematik. Tujuan literatur juga berperanan membantu penyelidik memperkukuh justifikasi kajian, membina objektif penyelidikan yang lebih tepat dan menyusun metodologi kajian berdasarkan bukti yang telah terbukti berkesan. Seterusnya, tujuan tinjauan literatur. Tujuan tinjauan literatur ini dilakukan adalah untuk memastikan penyelidikan yang dijalankan mempunyai asas ilmiah yang kukuh dan berpandukan maklumat yang telah dibuktikan dalam kajian-kajian terdahulu. Seterusnya, tujuan tinjauan literatur ini juga membantu penyelidik memperoleh maklumat yang relevan untuk membentuk kerangka teori, membina objektif yang jelas dan memilih metodologi yang sesuai. Saya Naldrina Awati binti Zubir bernombor metrik I23207110 akan membentangkan tentang maklumat utama yang dirujuk dari kajian. Okey, yang pertama ialah maklumat teori. Okey, maklumat teori merujuk kepada pengenalpastian teori, model atau konsep asas yang digunakan dalam kajian-kajian terdahulu. Melalui tinjauan literatur, pengkaji dapat mengenal pasti teori formal yang berkaitan dan menyokong idea kajian yang dijalankan. Okey, teori ini juga berfungsi sebagai asas kepada kajian supaya penyelidikan mempunyai hala tuju yang jelas serta tidak bercanggah dengan dapatan kajian lepas. Okey, yang kedua pula ialah maklumat reka bentuk kajian. Okey, maklumat reka bentuk kajian ini diperoleh melalui analisis terhadap pendekatan dan kaedah yang digunakan oleh penyelidik terdahulu. Okey, analisis ini membolehkan penyelidik menilai keberkesanan serta kesesuaian reka bentuk kajian tersebut untuk diaplikasikan dalam kajian semasa. Okey, dengan cara ini penyelidik dapat memilih reka bentuk kajian yang paling sesuai dan mengelakkan kesilapan yang pernah berlaku sebelum ini. Okey, yang ketiga pula ialah maklumat kaedah mengumpul dan menganalisis data. Okey, maklumat ini berkaitan kaedah mengumpul dan menganalisis data, membantu penyelidik memahami teknik dan instrumen yang digunakan dalam kajian lepas. Okey, kaedah ini membantu penyelidik memilih instrumen yang tepat, memastikan proses analisis data lebih sistematik dan mantap dan serta mengelakkan kelemahan yang pernah dikenal pasti dalam kajian yang terdahulu. Okay. Sumber literatur juga menjadi asas utama dalam pembinaan pengetahuan dan sokongan teori sesuatu kajian. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai bahagian sumber-sumber literatur. Sumber literatur merujuk kepada bahan bertulis atau digital yang mengandungi maklumat ilmiah dan juga akademik yang digunakan sebagai rujukan dalam penyelidikan. Seterusnya, bahagian dicatatkan dalam maklumat literatur biasanya direkodkan dalam beberapa bentuk. Antaranya ialah abstrak yang memberikan ringkasan kajian, bibliografi yang menyenaraikan sumber rujukan. Seterusnya, katalog yang memudahkan carian-carian bahan, ensiklopedia yang menyediakan pelbagai maklumat umum berautoriti, indeks untuk menjejak topik-topik tertentu serta jurnal yang mengandungi artikel penyelidikan terkini dan sahih. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian maklumat utama. Kandungan utama dalam sumber literatur meliputi teori yang menjadi asas konsep kajian, reka bentuk kajian yang menerangkan cara penyelidikan dijalankan, serta kaedah mengumpul dan menganalisis data yang digunakan untuk mendapatkan dapatan yang sah dan boleh dipercayai. Seterusnya, kita pergi kepada dihasilkan daripada. Sumber literatur dihasil daripada hasil kajian data empirikal, penilaian kritikal terhadap kajian-kajian lepas,
serta penulisan yang sistematik dan logik untuk memastikan maklumat disampaikan secara tersusun dan ilmiah. Seterusnya kita pergi kepada bahagian dikomunikasi melalui. Maklumat literatur disebarkan melalui pelbagai medium seperti konferens dan seminar, laporan, buletin dan akhbar-akhbar tempatan, buku ilmiah dan buku teks, tesis dan disertasi serta kuliah-kuliah bagi tujuan perkongsian ilmu dan juga pengetahuan. Selain itu, seterusnya kita pergi kepada bahagian diperoleh melalui. Sumber literatur boleh diperolehi melalui media elektronik seperti pangkalan data dalam talian dan e-journal serta media bukan elektronik seperti buku, akhbar, jurnal bercetak dan buletin yang masih relevan sebagai rujukan akademik. Kesimpulan tinjauan literatur ialah berfungsi sebagai landasan ilmiah yang memastikan sesuatu penyelidikan dijalankan dengan terarah, berasaskan bukti dan selaras dengan perkembangan pengetahuan semasa. Melalui penilaian kritikal terhadap teori-teori terdahulu, reka bentuk kajian serta kaedah pengumpulan dan analisis data. Penyelidik dapat memahami kekuatan dan kelemahan kajian lepas, mengenal pasti tentang pengetahuan serta memilih pendekatan yang paling sesuai untuk kajian semasa. Tinjauan literatur ini bukan sahaja memperkukuh justifikasi untuk penyelidikan, tetapi juga membantu membina kerangka teori yang lebih mantap dan metodologi yang lebih tepat. Sekian, terima kasih.